Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan-rakan. Hari ini saya akan membentang nama saya Nur Iman Wahidah binti Muhammad Adil di 2024113469. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan tentang alam sekitar. Isunya ialah tentang pencemaran udara. Seperti yang kalian ketahui, asap pabrik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Ini merupakan sumber bahan yang saya kaji, iaitu nama jurnal ialah Geographia Online, TM Malaysia Journal of Society and Space 17 isu 1. Bidik dan nombor 17. Muka surat 181 hingga 195. Judul artikel pengetahuan dan kesedaran penduduk terhadap pencemaran udara trafik di Kuala Lumpur, Malaysia. Nama pengarah diketuai oleh Siti Hasnina, Muhammad Syafiee dan juga Mastura Mahmud. Tahun penerbitan pula ialah 2021. Pengenalan, semua tahu ke tentang pencemaran udara? Pengenalan pencemaran udara merupakan kehadiran bahan pencemar di dalam udara atau atmosfera yang berbahaya kepada kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Kebanyakan pencemaran udara ini berlaku disebabkan gas-gas yang beracun yang terdapat dalam udara. Seterusnya, kerosakan kualiti udara bandar, impak daripada pencemaran udara yang serius secara signifikan mewujudkan berbagai jenis penyakit yang berbahaya. Tujuan kajian yang pertama ialah mengenal pasti faktor utama berlakunya pencemaran udara, menganalisis pengetahuan penduduk berkaitan dengan pencemaran udara. Seterusnya, faktor pencemaran udara ialah berlaku daripada aktiviti trafik, iaitu kenderaan bermotor yang mengeluarkan gas-gas yang beracun seperti karbon dioksida menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Terdapat partikel yang menyebabkan udara itu menjadi tercemar. Seterusnya ialah tahap pengetahuan penduduk. Kebanyakan orang-orang yang tidak berpendidikan tidak tahu macam mana kesannya. Biasanya pembakaran adalah sampah-sampah kan. Biasanya sampah-sampah yang orang bakar tu dia tak tahu kesan terhadap udara tu boleh menyebabkan partikel yang beracun tu menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Seterusnya, kesan kesihatan pencemaran udara kepada manusia. Kajian yang saya kaji ini menunjukkan bahawa karbon dioksida iaitu CO merupakan gas beracun, dominan dan membahayakan kesihatan penduduk. Ini merupakan kesan pencemaran udara kepada kesihatan manusia, iaitu masalah pernafasan, asma dan juga penyakit paru-paru. Okey, PM10 semua tahu tak apa itu? PM10 itu ialah partikel halus yang sangat halus yang terjadi disebabkan oleh asap-asap kenderaan, asap-asap kilang yang menyebabkan masalah pernafasan, masalah kesihatan yang buruk boleh berlaku terhadap manusia. Okey. Kekuatan sumber bahan iaitu jurnal yang saya kaji ini, saya dapat lihat dia menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Seterusnya menggunakan kaedah soal selidik yang merupakan asas utama dalam proses mendapatkan data yang tepat dan konkret. Jadi bila soal selidik itu digunakan, jadi saya nak bekerja tu mudah faham lah. Dia menggunakan jadual juga, jadi mudah untuk melihat data-data daripada orang-orang yang untuk kita kaji. Kelemahan sumber bahan, kekurangan persepsi dan pandangan kepada responden berkenaan dengan kesan pencemaran udara kepada manusia. Seterusnya, tidak mengkaji berkenaan keburukan pencemaran udara terhadap alam sekitar fizikal. Kalau kita tengok nanti ada yang pasal manusia iaitu penyakit. Untuk fizikal pula jurnal ini tidak kaji. Kesimpulannya, pengetahuan dan kesedaran penduduk ni amat pentinglah untuk mengelakkan impak yang lebih buruk kepada kesihatan manusia. Seterusnya, berbagai pihak perlulah memperkenalkan berbagai langkah serta strategi pengawalan pencemaran udara trafik di Bandar Kuala Lumpur. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.
langkah terbaik untuk kerajaan? Terima kasih saudara. Bagi saya, langkah yang terbaik untuk kerajaan lakukan ialah kempen ataupun kempen lah untuk menyedarkan masyarakat tentang bahayanya pencemaran udara ni. Seterusnya buat dasar-dasar yang boleh membantu mengelakkan berlakunya lebih banyak pencemaran udara berlaku. Boleh juga berlaku pihak sekolah daripada kerajaan boleh juga pihak sekolah membuat bahasa-bahasa ataupun subjek yang baru, contohnya subjek alam sekitar ataupun subjek yang sudah sedia ada, subjek geografi, untuk memberi pendedahan awal kepada masyarakat ini tentang bahayanya dan pentingnya untuk menjaga alam sekitar daripada berlakunya pencemaran udara.